Assalamualaikum guys. Alright, kita dah terima tadi kes panggilan mahas kucing kat Mungwong macam biasa. Apa pun tadi masa kita nak keluar tadi kebetulan ada accident motor langgar lori dari belakang dan agak kritikal. Kita terus bantuan lah kat situ. Dah laporkan dah. Apa pun selesai. Dah diserah daripada ambulans. Apa pun insyaAllah kita doakan yang terbaik untuk mangsa tadi tu. Apa pun jom kita ke lokasi kes kucing. Macam nak pergi berakhir. Tengok sikit. Tengok sikit. Lah. Manalah kau ni tangga ada. Penat aku buat FRT tau. Si aku kan. Dah Syamil. Oh. Tengah-tengah panas ni. Ada? Buat turun dah. Tangga pun Mat tinggi sebenarnya. Kau je yang degil Mat. Pantat lah ni dia buat kerja malas. Sang sikit. Betul lah. Betul. Jangan bijak lebih sangat Mat. Hollow ni. Miau. Sana. Sikit buka. Buka sana. Mana? Turun sana. Turun mana? Sini. Ni. Ni. Bumbung. Jangan bijak situ. Hollow. Belakang sikit. Sini hollow. Patutnya kau nak sandar ni. Sandar je bro. Sandar boleh. Ya, bagi curam sikit. Tegak sangat. Aku turun dari sana. Pergi naik? Tak naik. Pegang tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pijak. Kau jaga. Kau support sebab ni tak boleh support betul ni. Jangan kuat sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ni tau. Ya, engkau tu tak okey. Kau video insya-Allah. Okey. Bunyi memang tu. Takut betul le. Memang tak biasa dengan orang. Sekejap, aku betulkan ni sekejap. Buat baju api. Miau tu panggil lu. Sebelah tu boleh. Boleh. Sekali jalan. Glove aku nipis tau. Sekop dengan ni. Sekop dengan baju tu. Lagi ada ni lagi. Serius. Benda tu besar. Miau. Kira mai sekop. Pegang tengkuk dia terus. Kau dah dapat dah tadi.
Ya. Kan aku cakap aku cat whisperer. Memang dia garang. Dia garang sebab dia takut, kan? Sebab takut kan? La 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 la. La la patah kukunya takut ah. Audio nanti aku marah tu ni. Kau kat boleh. Tak ada lah. Kau dah marah. Biar dia tak sepahaman. Faid, aku hantar lu kucing. Nanti kau tunggu aku. Ya, ingat aku nak percaya. Kau nak tinggal aku. Kau dah dendam dengan aku kan? Kucing berjaya man. Tunggu bawah, ready. Kat tangga. Aku buat tunggu. Pegang tangga. Aku buat turun. Okay. Aku buat turun. Tapi tak balut betul loh. Kau kena pegang betul-betul. Peluk baju. Jangan sampai terbuka. Tak ada jalan dia nak naik. Oh, main. Oh. Tak ni kau pegang. Dah turun je. Lepas lah. Sorry bang, kita ada konten kereta sikit. Dia nak ambil video dah. Alhamdulillah. Cantik kucingnya, tapi dia takut-takut. Ni rasa dia merayau atas tu, jatuh. Dia terjatuh. Assalamualaikum. Saya tak nak bang. Tak boleh. Anak-anak saya macam nampak harimau. Assalamualaikum. Miau. Takut? Hai. Takut dia. Oh, kuku dia patah habis. 1, 2, 3, 4. Takut. Takutnya pasal dia. Lari lah. Selesai. Setangga je. Cari bahan yang hot lah. Kau dengan tinggal lah workshop. Tak apa. Okey. Saya pun sebenarnya memang time macam ni kena ambil budak sekolah. Ya. Tapi dia minta tolong dengan cikgu dia. Masa. Workshop bang anak jadi. Sembang Sarjana Putra. Sarjana. Terus lagi ada Caltech. Saya kat situ Caltech. Oh, masya-Allah. Tu. Ada budak
ada budak lah pergi spare part baliknya, bang dia accident bang, mati hidup saya ni. Tak tahu tapi dia terbaring lah. Tu kita pergi, dahsyat kan, darah hidup buat CPR semua. Rasa dah biru lah tangan dia tu. Langgar lori. Ni saya minta izin buat video YouTube TikTok boleh bang? Boleh, bang. Boleh lah? Okay. Alhamdulillah. Boleh. Sana boleh, sini boleh, dua-dua boleh. Tai. Kereta boleh buat apa melayan lagi. Mas tangga. Mas tangga. Itu tadi kita dah pun selesai khidmat khas kucing di atas, di dalam, di atas ke di dalam, di atas bumbung, di dalam lubang, di dalam tempat tu lah. So kita tengok tadi biasanya selalu kes kucing kat atas bumbung kan. So bila kita naik, kucing tu lompat. So kita dah tak boleh buat apa lah. Kucing tu dah selamatkan diri sendiri. So untuk yang kali ni kita tengok memang memerlukan lah. So kucing tu berada di dalam lubang yang memang kalau kita sendiri masuk dalam tu pun kita tak boleh keluar tanpa menggunakan tangga. So tadi tengok kucing tu pun takut betul dengan saya ya. Takut, memang takut. Tapi insyaAllah dengan kepakaran saya menjinakkan binatang saya berjaya tak adalah jinak sangat. Saya balut jugalah dengan baju api tu. Kalau tak kena cakor habis tu. Apa pun alhamdulillah lah kucing tu dah keluar. Alhamdulillah selesai. Terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis. Dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi banyak video lain. Kita ada banyak video pasal ular, musang, biawak, kucing, you name it, semua ada. Teruskan tonton video kita, support channel ni, dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.